Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap sikit ni lah kepada yang biasa kerja dia komplain je. Apa kata seminggu sekali buatlah. Hari tolong hari membantu staf bawahan. Contoh dia dekat site. Cuba kau sehari tu kau pergi tolong staf ikat bata ke apa kan. Pergi plaster rumah ke apa. Cuba rasa sikit. Ini kan kerja tu nak komplain je. Gaji nak mahal. Lepas tu orang bawahan kau upah gaji sikit. Itu nak komplain. Yang matinya orang bawah. Kerja beria-beria, gaji sedang tu juga. Skill macam-macam keluar skill, gaji sedang tu juga. Yang kau tahu komplain je. Cuba buat sendiri tengok seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau malas juga, buatlah sebulan sekali. Bagi kau rasa sikit, baru kau boleh komplain apa yang kau nak komplain tu. Ini kan, ini tak kena komplain, ini tak kena komplain. Bukan saja buat tak kena, ada sebab juga. Alah, ini kan kalau staff tu mati, kau sehari 2 je kau ni, esok kau dah buka ni dah, jawatan baru untuk gantikan staff kau tu. Apa benda lah komplain.